Okey, macam biasa, video ni panjang sedikit. Sebabnya aku nak cerita mengenai IPO yang terbaru, nama dia PMW International Berhad. Okey, PMW ni adalah satu company yang buat tiang, tiang lampu ataupun tiang elektrik. Sekarang dia pun ada buat sikit untuk solar apa semua. Tapi mostlynya fokus kepada pencahayaan dekat sekitar jalan-jalan yang besar lah. Alright. So apa yang aku nak cerita mengenai PMW International Berhad. Okey, kau nampak chart dekat bawah ni. Okey, kau nampak graf dia daripada tahun 2023 sampai 2025, kita boleh nampak dia punya trend yang menaik based on dia punya revenue. Apa itu revenue? Adalah sale company tu. Okey, pada tahun 2023 company ni berniaga dekat dengan 80 juta. 2022 okey, 2021 dekat dengan 80 juta, 2022 dah sampai 80 juta, 2023 dah sampai hampir 140 juta, and 2024 dah melebihi 150 juta. Okey, so hampir tu 160 million. Okey, this adalah amount yang mana yang kita consider sebagai amount yang sangat besar lah untuk sebuah syarikat. That's why this company dia nak lebih besarkan lagi dia punya business, so dia raise fund. Okay, dia raise fund melalui IPO lah. Dia jual part of dia punya share, mungkin dalam 30% of the share daripada PMW International Berhad, dia jual kepada public sebab dia nak duit. Okay, dia nak duit sebanyak 60 juta. Okay, dia nak duit sebanyak 60 juta untuk buat satu kilang baru, yang mana dia cakap dia nak expand this business. Okay, so kepada orang yang dekat luar sana yang baru nak melabur dalam stock trading atau pasaran saham, ini adalah the fundamental understanding atau benda yang paling asas yang kena faham macam mana sebenarnya saham tu terjadi. Okay, so the IPO adalah contoh yang pertama macam mana syarikat boleh tersenarai dalam Bursa Malaysia. Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut, kau follow aku punya TikTok supaya bila aku buat live nanti kau tak akan terlepas. Okay, don't forget to share. Right, bye bye.